Hello guys, saya Fahmi, your gold buddy. Setiap kali gaji masuk, bayar hutang, beli barang dapur, hantar anak sekolah, finish. Tapi, you all tahu tak? Ada setengah orang, gaji dia sama je macam kita. Tapi, makin lama, makin stabil. Makin tenang kita tengok. Sebab apa? Sebab, mereka-mereka ini, kebanyakannya, diversify simpanan mereka kepada simpanan emas. Okey, dulu mereka beli 1 gram 200 lebih. Sekarang 1 gram dah 500 lebih guys. Okey, disebabkan dia consistent and persistent simpan sikit-sikit, sekarang ataupun bila-bila masa berlaku kecemasan, biasanya mereka ni tak panik. Okey, sebab apa? Mereka boleh cairkan emas yang mereka simpan. Boleh digunakan bila waktu memerlukan ataupun dalam keadaan yang terdesak. Okay guys, kita semua tak perlu tunggu kaya baru nak mula. Mula je dengan RM100. Sebab apa? Di Public Gold ada satu kaedah mudah, dengan RM100 kita dah boleh mula kumpul menyimpan emas. Tak tahu bagaimana, boleh hubungi Fahmi. Ingat dia, orang yang menyimpan emas bukan sebab dia banyak duit, tapi dia simpan emas sebab dia nak ada duit. Dapat sesuatu. Assalamualaikum.